Cak, Aina. Tok lupa. Duk buat apa tu? Waktu kita jangan duk main telefon lah. Buat apa dua-dua duk main telefon? Waktu kecoh, serius sikit lah. Jangan main telefon. Jangan main telefon. Jangan main. Oh, serius sikit waktu kecoh. Waktu kecoh ni. Oh, main telefon, main telefon. Bos tu duit makan? Ha. Ni di Max. Oh sedap yang makan. Makan ni urut terus yang makan. Tengok. Gemuk. Duk buat Banyak. apa? Buat apa? Bokor banyak kali tok angkat telefon. Duk buat apa ni? Buat apa tok buat kecoh? Beri gaji suruh main beri makan kucing kau? Telefon mana? Tadi kan boh jangan main telefon masa kerja. Dok posting pun tak ada ni. Yalah posting guna apa? Guna telefon. Boyak. Jangan main telefon. Pasal tu- Aina dengan Syah banyak kali dia tanya boh. Jangan main telefon kau. Jangan main telefon boyak. Jangan main Lepas tu, telefon. sekejap pagi tadi duk beri makan kucing ni. Terus kalau makan apa? Okey. Kedai. Dah setengah dah tak ada show posting. Telefon tak ada, tahu dah. Buat Aina tak tahu dia tok mana. Aina tak ingat letak mana. Sampai bokor pun tok angkat Sebab Aina tak dengar telefon tak tahu duk mana. Kok Syah, ya tahu dia tu siapa? Lagi siapa mai ambil tu? Oh, lepas tu Ya. kita nak pergi juga no. Nanti kalau gapo-gapo bawa guna surat je lah. Pos laju sikit. Bawa guna surat. Telefon tak boleh dah. Tak ada telefon. Oh, jeng siap ni. Lepas tu, kita beri makan kucing je lah beri gaji banyak-banyak tu. Aina dengan Syah ikut. Bawa yang jadi main telefon ke? Tak ada. Walau tak ingat. Kira tak boleh buat kerja dengan telefon dah lah ni. Tak boleh. Tak boleh dah bawa yang kita. Jangan main telefon. Lepas tu kerja. Kerja kena guna telefon. Biar kita balik lah. Balik.